kan. Macam ada tengok lembu, ada satu kali dia suruh beranak 2 tau, kembar anak. So dia tak ada, orang cakap dia tak ada maya lah, bahasa Malaysia cakap maya kan. Daya tahanan tak ada untuk nak bangun. Saya fikir kalau saya sembelih, tak maulah. Lembu import juga. Itu lembu lah importnya. Dia suruh beranak kembar 2. So saya cuba tarikan bawa dia keluar anak semua. Lepas tu saya bagi tahu dengan pekerja saya lah. Dia kata kalau boleh sembelih lah, bagi daging pada anak yatim lah. Lepas tu saya fikir, apa gunanya kita ada Shiroto? Kan? Dalam kereta saya ada satu box Shiroto. Saya buka 30 paket Shiroto kan, tak 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 masuk dalam warna mineral water. Dia jadi air dia warna jadi ungu tahu. Macam Ribena. Saya buka mulut lembu tu, kasih dia minum. Tak 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 minum. Dan saya bagi tahu my pekerja lah, kalau lembu ni tak boleh, you sembelih sajalah. Dan saya balik. After 1 hour, he call me. Bos, lembu suruh bangun lah. Lembu suruh bangun. Bangun makan minum. Saya terperanjat lah. Betul ke lembu suruh bangun? Dan I baru believe, okay, Shirato. I baru believe Shirato, dan saya pun amalkan sehingga hari ini. Pagi 2, petang 2 lah. Untuk kita punya daya ketahanan.